Okey, sekarang kita nak tengok pula kertas model SPM 3 bahagian C. Soalan ini mesti dijawab. Okey, wajib jawab Okey, soalan nombor 11A. Rajah 11.1 menunjukkan 0.5 gram ketulan marmar kalsium karbonat. 0.5 gram ketulan marmar kalsium karbonat dimasukkan ke dalam sebuah kelalangkun yang mengandungi 50 cm3 asid hidroklorik. Okey, ni soalan apa ya? Ni soalan kadar tindak balas. Okey, kalau kita tengok pada rajah ni, okey, apakah nama kaedah yang digunakan dalam tindak balas ni? Okey, ini kita panggil kaedah sesaran air. Okey, kaedah sesaran air, water displacement method. Okey, di mana kita akan memerhatikan jumlah ataupun isi padu gas yang terkumpul di dalam buret apabila tindak balas antara kalsium karbonat dan juga hidroklorik asid. Okey, so dekat sini produk dia, hasil dia adalah kalsium klorida, karbon dioksida dan juga air. Okey, so dalam ni gas apa yang ada? Gas karbon dioksida. Okey, kalau kita tengok, kita balancekan equation ni, kita akan dapat 2 HCl. Okey, balancekan equation. Jadi sekarang ni jadual 11 menunjukkan keputusan bagi tindak balas. Jadi sela masa yang diambil selang 20 saat. 20 saat, 20 saat, 20 saat, 20 saat. Jadi isi padu gas ni kita rekodkan dia. Okey, sehinggalah dia dah mala. Okey, kita pergi pada soalan. Berdasarkan rajah 11.1, nyatakan pemerhatian bagi eksperimen tersebut. So, sebabkan karbon dioksida yang terhasil. Okey, dan ada 2 markah dekat sini. So, jawapan kita ada 2 lah. Okey, yang pertama kita kata jawapan dia adalah kita tak boleh sebut dia adalah karbon dioksida yang terhasil kerana dia minta pemerhatian. Jadi syarat pemerhatian, kita tak boleh sebut apa produk tu. Jadi kita tulis gelembung gas tidak berwarna terbebas. Okey, satu markah. Dan markah lagi satu adalah isi padu gas yang terbebas. Isi padu gas yang terbebas. Okey, kekal mala selepas 60 saat. So kat mana kita tengok ni? Dekat sini lah. Okey, maksudnya bila dah lepas 60 saat tu, okey, dia dah mala tu, maksudnya tetaplah dia tidak berubah dah dia punya isi padu gas. Okey, so 2 markah dekat situ. Okey, seterusnya kita akan tengok soalan nombor 2. Eksperimen dalam rajah 11.1 dia ulang. Okey, sebagai eksperimen 2. Okey, tengok eksperimen 2, lengkuk dia berada di atas. Okey, menggunakan bahan yang sama dalam graf. Jadi maksudnya syarat dia bahan yang sama dalam graf. Okey, sekarang kita tengok antara eksperimen 2 dengan eksperimen 1 yang kita buat tadi. Eksperimen 1 kadar tindak balas dia lebih rendah. Sekarang kita nak ubahkan macam mana nak dapatkan eksperimen 2 di mana kadar tindak balas dia lebih tinggi. So macam mana kita nak tahu kadar tindak balas lebih tinggi? Kita tengok dia mendekati paksi Y. Bila curve tu mendekati paksi Y, kalau dia macam ni kan, dia lagi rapat dengan paksi Y ni, bermaksud kadar tindak balas dia lebih tinggi banding dengan eksperimen yang kadar tindak balas lebih rendah, dia lebih jauh daripada paksi Y dekat sini. Okey, so sekarang dia kata bahan yang sama dalam gambar, dalam graf. Okey, so kita pergi pada soalan. Okey, soalan kata cadangkan 2 cara untuk jalankan eksperimen 2. Eksperimen 2 tadi maksudnya kadar tindak balas lebih tinggi.
Okey, tapi dia kata kena guna bahan yang sama. Okey, so kita cadangkan dua cara. Lepas tu, dengan menggunakan teori pelanggaran, banding dan terangkan satu daripada faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen. Okey, so kita tengok dua cara yang kita boleh buat adalah dengan menggunakan serbuk marmar. Sebab tadi kita guna sepihan kan. So, kalau kita guna saiz lagi kecil, kadar tindak balas akan lebih tinggi. Menggunakan serbuk marmar, kalsium karbonat. Okey, dia kata dua cara. Ataupun kita guna faktor suhu, kita panaskan campuran bahan tindak balas. Okey, jadi suhu yang tinggi akan membuatkan kadar tindak balas lebih tinggi. Okey, dan juga so dia nak dua cara je kan. Okey, so ni dua cara ni kita dapat dua markah dekat sini. So maksudnya dua markah dekat sini, maksudnya 6 markah lagi adalah bila kita explainkan, kita terangkan salah satu daripada faktor ni. Okey, daripada faktor ni menggunakan teori pelanggaran. Kita bandingkan dan satu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam eksperimen ini. Okey, jadi bila kita bandingkan, ada perkataan bandingkan tu untuk soalan kadar tindak balas, setiap poin kita mesti bandingkan. Okey, so poin yang pertama kita compare dulu kadar tindak balas dia. Okey, so kita compare. Kita kata apa? Banding juga. Semua poin kita banding. Kadar tindak balas dalam eksperimen apa? Eksperimen 2 tadi lebih tinggi daripada eksperimen 1. Kenapa? Sebab dia punya curve lagi mendekati paksi Y kan. Okey, lepas tu kena kita ambil faktor suhu. Okey, kita compare pula suhu. Kita akan kata suhu bahan tindak balas dalam eksperimen mana tadi? Okey, eksperimen 2 lebih tinggi. Okey, lagi tinggi lagi. Okey. And then kita akan kata keyword untuk suhu. Okey, keyword untuk suhu punya point adalah tenaga kinetik Zara. Jadi kita kata tenaga kinetik Zara dalam ketulan marmar dan ion hidrogen. Okey, tenaga kinetik tu dia akan lebih tinggi. Okey, ataupun bertambah dalam eksperimen 2. Okey, nampak kita compare semua point dia. Mesti compare. Okey, jadi nombor 4. Okey, poin yang keempat. Okey, lebih banyak Zara mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi untuk mengatasi tenaga pengaktifan dalam eksperimen 2. Okey, so lepas tu kita akan kata dia punya apa? Frekuensi pelanggaran berkesan dia akan bertambah. Frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, antara apa? Berkesan antara
kalsium karbonat dan ion hidrogen akan bertambah ataupun akan lebih tinggi dalam eksperimen 2. Okey. Alright, so dekat sini kan dia kata ada 6 poin. Jadi sebelum awak cakap dia punya poin frekuensi pelanggaran berkesan, okey, sebut dulu frekuensi pelanggaran antara kalsium karbonat dan ion hidrogen bertambah. Lepas tu baru you cakap frekuensi pelanggaran berkesan antara kalsium karbonat dan ion hidrogen bertambah. Okey, maksudnya sebab kita dah cukupkan 6 poin dekat situ. Okey, lepas tu kadar tindak balas pun akan bertambah lah. Alright. Okey, so ini adalah untuk soalan 11A2. So total markah adalah 8 markah. Okey, 8 tambah 2 yang atas tadi 10 markah untuk soalan 11A. Okey, itu kalau kita pilih faktor suhu. Okey, kalau kita pilih faktor untuk faktor satu lagi saiz kan. Okey, kalau saiz sama juga. Okey, point dia kita mesti comparekan dulu kadar tindak balas. Okey, sekarang dia kata untuk faktor saiz. Sebab kita kata kalau kita guna saiz yang lebih kecil. Okey, kadar tindak balas dalam eksperimen 2 lebih tinggi daripada eksperimen 1. Okey, so kita pergi terus pada faktor dia. Saiz apa yang kita tukar? Saiz kalsium karbonat kan. Okey, saiz kalsium karbonat dalam eksperimen 2 lebih kecil. Okey, bila saiz lebih kecil, luas permukaan dia lebih besar. Okey, jadi kita kata poin nombor 3, jumlah luas permukaan perisi padu yang terdedah untuk pelanggaran bagi eksperimen 2 adalah lebih tinggi ataupun lebih besar lah dia punya jumlah luas permukaan isi padu yang terdedah untuk pelanggaran berlaku tu. Okey, kemudian baru kita kata frekuensi pelanggaran. Okey, dah sebut keyword dia, terus kita pada frekuensi pelanggaran antara zarah ketulan marmar dan ion hidrogen lebih tinggi dalam eksperimen 2. Okey, dan kemudian kita kata point dia adalah frekuensi pelanggaran berkesan. Okey, frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah ketulan marmar. Okey, sama je dengan poin nombor 4 tu. Kita ulang je. Cuma tadi poin dia frekuensi pelanggaran. Sekarang poin dia adalah frekuensi pelanggaran berkesan antara zarah ketulan marmar dan ion hidrogen lebih tinggi dalam eksperimen
2. Okey, seterusnya kita nak tengok pula soalan 11B di mana tindak balas penguraian hidrogen peroksida. Okey, kita tahu penguraian hidrogen peroksida akan membebaskan H2O2 akan membebaskan air dan juga oksigen gas. Okey, air dan juga oksigen gas. Di mana dekat sini kita letak 2 hidrogen, 2 H2O2 untuk balancekan equation. Okey, so dekat sini ada satu tindak balas. Okey, tidak menggunakan mangan oksida. Mangan oksida pun tindak balas sebagai mangkin. Okey, bagi penguraian hidrogen peroksida. Satu guna mangkin, satu tak guna mangkin. Okey. Alright, namakan gas yang terhasil daripada tindak balas tu. 1 markah. Bandingkan kadar tindak balas antara eksperimen A dengan eksperimen B. Sama juga dengan menggunakan teori pelanggaran. Terangkan mengapa terdapat perbezaan kadar tindak balas dalam eksperimen. Maksudnya 1 markah adalah untuk gas. Gas apa? Gas oksigen. Okey, gas oksigen. Okey, dan 6 markah lagi adalah kita nak explainkan tentang perbezaan kadar tindak balas. Okey, dengan faktor mangkin. Okey, kadar tindak balas. Okey, poin yang pertama sama je. Kita compare dulu. Semua poin kena compare. Kalau soalan berbandingan menggunakan teori pelanggaran. Okey, kadar tindak balas dalam eksperimen B lebih tinggi. Okey, bukan lebih cepat term kena betul. Lebih tinggi daripada eksperimen A. 1 markah kat situ. Okey, jadi yang kedua kita kata kenapa? Sebab apa? Faktor dia apa? Kehadiran mangkin, mangan 4 oksida sebagai mangkin dalam eksperimen B. Okey. So, manakala dekat eksperimen A tak ada kan. Okey, so apa keyword dia? Okey, mangkin menyediakan lintasan ataupun laluan alternatif. Dengan, macam mana dia boleh menjalan lalu alternatif tu? Dengan dia merendahkan tenaga pengaktifan. Okey. So, seterusnya jadi apa akan terjadi? Okey, lebih banyak zarah hidrogen peroksida mempunyai tenaga yang mencukupi untuk mengatasi tenaga pengaktifan. Okey, jadi terus kita akan kata frekuensi pelanggaran berkesan. Sebab dia tak ada frekuensi. Dia terus, kalau dia berlanggar, dia terus berlanggar berkesan. Dia tak ada berlanggar dulu and then berlanggaran berkesan. Dia terus je. Frekuensi pelanggaran berkesan ni kena sebut. Okey, antara hidrogen, antara molekul hidrogen peroksida akan lebih tinggi ataupun bertambah lebih tinggi dalam eksperimen B. Okey. So, and then kadar tindak balas pun akan bertambah lah.
kadar tindak balas bertambah. Okey, dan seterusnya dia minta apa lagi? Lukis gambar rajah profil tenaga bagi nak balas eksperimen A dan B pada paksi yang sama. Label tenaga pengaktifan bagi eksperimen A dan B. Okey, so sekarang kita nak lukis pula dia punya gambar rajah dia punya aras tenaga dia. Okey. So kita kalau energy level diagram ni dia hanya ada paksi Y sahaja. So kita tulis dekat sini tenaga. Okey, lepas tu sekarang dia nak dua-dua eksperimen kan. So untuk yang ini kita buat dulu untuk satu. Naik. Sini turun. And then kalau untuk yang ini adalah untuk dia nak label tenaga pengaktifan dia. So tenaga pengaktifan dia dekat sini lah. Dia kat puncak dia. So yang ini adalah untuk eksperimen A. And then untuk eksperimen B, kan kita kata makin buat apa? Dia rendahkan tenaga pengaktifan. So dekat sini dia punya level dia dekat sini lah. Sini. So dia lebih rendah lah yang ini. So yang ini kita labelkan sebagai EB. So kalau you nak buat dia punya paksi Y pun tak ada masalah. Boleh je letak. So ni lintasan tindak balas. Tapi kalau you tak buat pun tak apa. Jadi dekat sini kita nampak beza tenaga pengaktifan untuk eksperimen A dan eksperimen B. Tenaga pengaktifan dalam eksperimen B lebih rendah, jadi dia lebih mudah untuk dicapai. Itu yang kita panggil sebagai laluan alternatif. So dia bagi laluan alternatif ni. Instead of tak ada makin, laluan untuk tenaga pengaktifan tu lebih tinggi.